Zafrul, macam mana kamu tanda tangan perjanjian 1 trilion ini? Kamu baca agreement pun kamu tak faham, Zafrul. La ilaha illallah. Kalau ada yang mendakwa, kononnya kita jual negara, saya cabar mereka tunjuk satu klausa yang melanggar atau melepasi garis-garis merah ini. Ya, satu pun tiada. Hari ini kita dengar pembentangan daripada Menteri Miti. Yalah, bila kita bentang ni, kita ikut selera kita. Jadi bila kita ikut selera kita, semua yang kita cakap, kita rasa betul. Hari ini saya nak maklumkan juga, bila kita dengar, tengok speaker pun, saya nak, yalah, dia nasihatkan kita semua ahli-ahli parlimen. Bila ahli parlimen membangkitkan sesuatu, bukan emosi, tapi nak memperbetulkan. Saya tanya YB Machang tadi, apa benda yang you nak bangkit ketika menteri sedang membentangkan? Dia kata bila menteri kata mengapa pembangkang menyalahkan pegawai kerajaan. Saya nak ambil peluang ini nak memaklum kepada semua kaki tangan pegawai kerajaan. Di kalangan kami ini, ada yang pernah jadi menteri, ada yang pernah jadi timbalan menteri, ada yang memegang jawatan Esko, kerajaan negeri, ada juga yang dulu pernah duduk dalam JLC bersama dengan pegawai kerajaan. Kita tahu bahawa pegawai kerajaan ni baik, kerja mereka baik, untuk menentukan segala tugasan mereka itu mengikut apa yang kerajaan mahu. Kerajaan ketika itu nak apa, yang itulah dia buat. Jadi kami tak salahkan pun. Bila kita persoalkan kepada Yang Berhormat Menteri, bukan bermakna kita persoalkan kepada pegawai kerajaan. Kalau begitu, lain kali kalau menteri bercakap macam itu jawapannya, saya minta supaya menteri itu kata tak apalah, yang ini saya duduk sebelah supaya pegawai kerajaan yang jawab. Kalau begitu caranya. Kita tak emosi. Kita tanya tu sebab kita mahukan penjelasan. Contoh saya nak bagi tahu. Dia kata macam-macam tadi. Seolah-olah macam, semua yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang baik. Saya nak maklumkan tentang artikel 3.3. 3.3 Digital Trade Agreements yang telah pun ditandatangani itu adalah merupakan sesuatu yang kita ingin persoalkan. The main issue here is tentang Digital Service Tax. Malaysia shall not impose digital service taxes or similar taxes that discriminate against US companies in law or in fact. Saya nak pertanyakan bahawa perkara-perkara seperti ini yang kita persoalkan kerana dia menjelaskan juga dalam artikel 3.3 atau artikel 3.3 Digital Trade Agreements itu, Malaysia shall consult with the United States before entering into a new digital trade agreement with another country that jeopardize essential US interest. Saya nak maklumkan bahawa polisi kita, kerajaan Malaysia selama ini adalah polisi yang tidak masuk campur tangan mana-mana geopolitik dalam dunia hari ini. Sebab itu, bila kita mengaku sebagai a trading nation, kita tidak mahulah menandatangani dengan mana-mana negara sekalipun yang memihak supaya kita ni tertekan kepada negara tersebut untuk tidak boleh sign kecuali mereka yang meluluskan dulu. Come on. Apa yang kita persoalkan itulah. Why can't you put another angle atau tambahkan dalam statement atau agreement yang ada itu supaya diberikan exemption kecuali jika kita merasakan bahawa itu adalah memberi kepentingan kepada negara Malaysia sebagai contoh. You know, as a trading nation, sudah tentulah kita nak berniaga dengan banyak negara. Tapi kalau kita dah tanda tangan dengan satu negara, akhirnya tangan kita terikat. Maka ini memberikan persoalan-persoalan
yang dibangkitkan oleh ramai rakyat dan juga ahli-ahli parlimen. Bukan kita nak persoalkan tentang rugi mana, rugi sini, rugi situ. Tidak. Tetapi kita mempersoalkan bahawa apa yang ditandatangani itu diluluskan oleh kabinet. Seperti apa yang menteri jawab tadi. Telah pun diluluskan oleh menteri, oleh kabinet. Jadi kalau dah lulus dalam kabinet, saya nak persoalkan. Contoh, economic and national security. Ini salah satu section yang dicatat dalam agreement tersebut. Dia mengatakan artikel 5.1 complementary actions. Ini adalah sesuatu yang amat penting dan semua rakyat kena faham. Kita nak tanya itu sebab supaya penjelasan diberikan oleh menteri bagi pihak kerajaan. Kerana ini telah pun menteri jawab tadi. Sebelum dia sign ini dah lulus dalam kabinet. Tadi dia sebut. Saya persoalkan. Saya nak baca. Artikel 5.1 ataupun artikel 5.1 complementary actions. If the United States imposes a custom duty, quota, prohibition, fee, charge, or other import restriction on a good or service of a third country, and considers that such measure is relevant to protecting the economic or national security of the United States intends to notify such measure to Malaysia for the purpose of economic and national security alignment. Upon receiving such notification from the United States, Malaysia shall adopt. Tanya menteri lah. Malaysia shall adopt. Ni tanya legal expert. Apa maksudnya shall adopt? Or maintain a measure with equivalent restrictive effect as the measure adopted by the United States, or agree to a timeline for implementation that is acceptable to both parties. Saya kata, ini yang kita persoalkan. Kita bukan persoalkan pegawai kerajaan. Pegawai kerajaan kerja dia bila negotiate, America come up with this kind of tuntutan, dia bawa kepada menteri. Saya pernah jadi menteri. Tok Taki, Ustaz Deri, Tok Saifuddin, menteri luar. Oh, mana dia? Syahidan. Ini Datuk Tuan Ibrahim. Janganlah. Kita ramai bekas-bekas menteri. Sejak pasal apa pula bila kita tanya benda ini, dia nak marah, dia kata seolah-olah kita tekan pegawai kerajaan. It has got nothing to do with government officers. Sebab itu kalau semua saudara yang ada rakyat di bawah sana, saya nak terangkan. If you meet any of government officers yang ada hari ini, you know what they will tell you? They said, we serve the government of the day. So maknanya dia menurut perintah kerajaan yang ada hari ini. Kita faham. Dia pun pernah juga serve kita. Jadi kita tahu. Yang kita persoalkan adalah the agreement. Kita tak persoalkan pegawai kerajaan. Yang berhormat Senator Tengku Zafrul. Kita tak persoalkan. Kita persoalkan kamu sebagai menteri yang bersetuju dengan the article yang kita bentangkan ini. Dia nak melenting seolah-olah kalau begitu maknanya engkau orang tak bersetuju dengan pegawai. Come on. Engkau orang ni tak berterima kasih dengan pegawai kerajaan yang tak tidur. The time zone beza 12 jam. Apa ni? I've been a deputy foreign minister before. Tok Saifuddin pernah jadi menteri luar. We know about the time zone. Kita tak payah ajar, tak payah cerita. I've travel dalam 8 hari 7 negara yang saya travel untuk membincang, untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin. Itu biasalah. Sebab itu kita pun tahu bahawa mereka bekerja. Yang nak mempersoalkan kami membangkitkan isu ni, apa halnya? Itulah tugas kepada ahli-ahli parlimen semua. Tak kira sama ada pembangkang ataupun ahli parlimen kerajaan. Check and balance. Saya terima kasih semalam Pasir Gudang. Dia mempersoalkan isu itu pada pandangan dia. Salah ke?
Yang saya heran ni, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sambil menari, seronok. Kau seronok, kau punya pasal. Kami tak dengki pun kau menari. Kami tak dengki pun kau menari panas bersama dengan Trump menyambut dia. Apa pasal nak pula nak dengki? Pada kami, kau nak menari, kau punya pasal. Rakyat semua tahu, tengok kau menari. Rakyat pun tak dengki sebab ada rakyat yang suka kau menari. Ada rakyat yang tak suka kau menari. Dalam dekorum sebagai Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang tertinggi, dalam majlis formal, rasmi, engkau bangun menari. Itu beberapa pemimpin tertinggi yang ada sebelah engkau. Kau nak menari. Pasal apa pula kami nak jealous? Kami tak dengki pun sebab kami tak mahu pun duduk menari macam kau tu. Bukan dengki. Kau nak menari macam kau punya pasal lah. Saya nak tanya, adakah ahli-ahli parlimen sini dengki kerana dia boleh menari, kita tak boleh menari? Saya nak beritahu pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kami tak dengki pun kau boleh menari dengan Trump dekat airport. Kami tak dengki pun kau boleh menari atas stage dalam program rasmi kerajaan. Yang kami persoalkan tentang agreement. Yang kami persoalkan tentang maruah kerajaan, maruah negara, sovereignty of the nation. Itu yang kami persoalkan. Kami di sini berjuang demi untuk negara, untuk kepentingan rakyat. Kami tak dengki pun kau jadi Perdana Menteri nak menari tiap-tiap hari pun punya pasal. Ya? Kalau kau dah rasa nak menari saja, tukarlah profession. You can be a good dancer. I think Malaysia needs a good dancer dalam Olympian dancing tournament or championship. Maybe we can ask him to represent Malaysia. Ini apa cerita? Kata kita dengki. Dan yang saya marah pada sebut ustaz. Ustaz ni bila benda-benda yang macam itu, dia tutup mulut. Dia tengok menari, dia tunduk. Itulah kerja ustaz. Bukan kerja dia, aku dengki tu, kalau boleh aku pun nak menari. Tak adanya. Tak ada. Not even one of our member parliaments daripada pembangkang yang melakukan perkara yang seperti itu. Sebab itulah hari ini saya nak sediakan satu statement bahawa kita hari ini melihat bahawa apa yang berlaku adalah perkara yang kita tak puas hati. Dalam isu tarif ini sebenarnya kita dah minta supaya kerajaan menumbuhkan jawatan kuasa. Caucus yang telah pun dipersetujui oleh kerajaan. Akhirnya, bila detail tidak diberikan kepada kita, tiba-tiba sign, sudah tentulah banyak persoalan-persoalan yang timbul. Kemudian, saya nak bagi tahu kepada Yang Berhormat Tan Sri Speaker, don't be too emotional. Sehingga keluarkan ayat, saya tak mau tengok dia guna tadi bertekak. Kita bukan bertekak. We are here. Kadang-kadang kita nak emphasize sesuatu tu, nampak macam suara macam tu. Ni YB Macang, dia tinggi besar, dia nak emphasize, bukan dia nak bertekak. Dia nak menunjukkan itulah yang dia ingin sampaikan supaya orang jelas the focal point yang dia nak sampaikan itu. Bukan bertekak. Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Satu. Lepas tu nombor dua, saya nak bagi tahu semua belas ini, belas. Bukan macam tu. Kalau speaker yang baik, saya sebagai speaker mintalah semua tolonglah ahli-ahli parlimen supaya mengikut undang-undang yang sedia ada. Hari ini sebelah sana merasakan dia bebas, sebelah ini merasakan tidak bebas. Itulah yang menyebabkan ada pertembungan yang dilihat sebagai perkara yang tidak baik yang berlaku dalam Dewan. Itulah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Tak apa, itu kita buat lain. Okey?